barang-barang yang apa yang Iman kakek nak tukarkan untuk Volkswagen Touareg. Okay? First, coolant G12. Ya ke? Betul, G12. Okay? 4 botol. This one, minyak gear. Betul? Okay, ni minyak gear kita pakai 7 liter. Filter gearbox, filter gearbox, oil cooler engine dengan O-ring. Alright, so ni brake oil untuk bleeding. Okay. Yang ini oil filter dia original. Oh sorry, yang ini spark plug. Okay, spark plug 6 pieces. Yang ni pun selalu orang terlepas pandang. Okay, rear axle dengan front axle. Minyak hitam daripada Sevenico. Okay, daripada Merandika. This one air filter dan this one daripada this one apa tu nama tu? Aircon filter dan ini gearbox oil cooler. So inilah barang-barang dia yang kita tukar. Okey. Untuk kereta yang owner baru beli. Owner ni baru beli second hand. Dekat Yusta ataupun tangan orang malam. Tapi dia baru beli. Dia kata Iman, buat yang terbaik, tukarlah apa yang perlu tukar untuk kereta. Sebab besok dia nak rotation. So, kita akan buat secepat yang boleh. Kereta tu nak siap ini hari. Siap juga ini hari. Kok mana pun kena siap untuk kereta besok owner nak pakai. So itulah tanggungjawab kita dan kita pun rasa takut juga. Besok nak ke jalan jauh. Itu pun memang takut jugalah. Sebab apa? Kita pun tak tahu sejarah kereta ni macam mana. So kita cuba yang terbaik. Apa-apa roger je. After sale kita orang insyaAllah kita pegang tu sampai bila-bila. After sale kita orang itu je. Yang padu pasti datang.